Ringgit Malaysia bukan setakat makin kuat, tapi makin stabil guys, di bawah RM4. Video kali ni aku nak tunjuk performance Ringgit Malaysia tahun lepas dan juga awal tahun ni. Kita nak compare juga performance currency negara-negara lain, terutamanya negara-negara jiran-jiran kita lah. Okay, sebelum tu korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So, sewaktu Malaysia punya currency ni makin padu tahun lepas, okay, tapi waktu tu masih lagi RM4 something, RM4 15 sen, RM4 10 sen. Ramailah yang kata, tak adanya Malaysia boleh pecah bawah 4 tu. Kalau pecah pun, esok tu naik balik. Tapi korang tengok sepanjang sebulan ni ataupun hampir sebulan ni, sejak Malaysia memecahkan support dekat RM4 tu, Malaysia masih kekal di bawah RM4. Berlega-lega antara 3.9 ke 3.95 lah. Tak sentuh balik 4 tu. Ini satu graf yang sangat-sangat stabil, sangat-sangat bagus lah untuk kita tengok dekat sini. Dan aku rasa ramai lah yang tahu yang performance ringgit ni sekarang adalah terbaik sepanjang 5 tahun ni. Korang boleh tengok graf ni aku tukar 5 tahun and tengok ujung tu. 2021 kot. Nampak? Dekat situ masih lagi atas 4 tapi sekarang kita dah pun pecah bawah 4. Kalau kita nak tengok pula performance pada tahun 2025 untuk currency Asian, okay, negara-negara Asia Tenggara, tengok ringgit leading dengan peningkatan 9.78%, diikuti dengan Thailand. Sebab itulah kalau korang pergi Thailand, korang nak tukar duit, tak adalah rasa beza sangat. Lepas tu diikuti dengan SGD, and then kita ada Yuan, Won, Dong. Bawah tu kita ada Lira, Turkish Lira, Rupiah. Okay, berada di bawah-bawah lah. Jadi apa yang bagusnya kalau currency rendah ni? Pertama sekali of course lah, kalau korang kaki travel memang sedap lah. Kalau sebelum ni korang nak spend duit, korang kena spend lebih. Tapi kali ni memang lebih jimat. Okay, tak kisahlah negara mana korang pergi sekarang ni, sebab ringgit memang tengah menguat. Negara-negara Eropah ke, negara jiran kita Singapura ke, Jepun ke, kan ramai orang suka pergi Jepun kan, Korea ke, semua memang tengah jatuh kalau compare dengan ringgit. Satu lagi yang bagusnya bila ringgit tengah murah ni, contohlah kalau korang langgan platform-platform yang menggunakan USD ataupun menggunakan euro, korang akan bayar dengan harga lagi murah lah. Okay, ChatGPT tu semua memanglah harga lagi murah. Lepas tu kalau korang nak tengok performance ringgit dengan negara jiran kita, rupiah, lebih dahsyat guys. Korang boleh tengok daripada tahun 2013 macam tu maintain 3,000 lebih, 3,000 lebih, 3,000 lebih. Even dekat 2025 3,000 lebih lagi. Tapi 2026 betul-betul mencanak. Okay, beza yang sangat-sangat banyak lah. Sebab itulah ramai sangat orang travel ke Indonesia sekarang ni. Lebih murah travel Jakarta daripada pergi Langkawi. Okay. Tapi yang tak bagusnya untuk orang-orang Indonesia yang nak travel ke Malaysia lah, diorang kena spend lebih banyak. Tapi kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, diorang lebih untung lah. Diorang dapat pulangan yang lebih banyak. So, persoalannya, adakah ringgit mampu mengekalkan prestasi bawah 4 ni, ataupun tak lama lagi akan teruk balik? Korang komen pendapat korang dekat bawah.